timbangan yang betul ya. Timbangan tu maksudnya kita bagilah. Yang sebelah sini. Cikgu nak yang siap ni depan. Ni. Depan lagi depan. Nah, ya, okey. Cuba tengok sabar tak kalau kita ada banyak-banyak. Bukan ke atas. Ni. Ada tanya. Tunggu pandang tanya. Ini kita boleh jadikan dia sebagai perhiasan di dalam kelas atau di rumah. Okey, boleh duduk tempat dulu. Bawa kajian ni. Dia buka sini. Ni buka dia. Betul. Kalau ada loceng, dia memang bunyi dia. Ini ialah barang-barang yang terpakai, yang kita semula yang berguna. Ini yang kita buat supaya kita boleh mencantikkan kelas kita. Kemudian kita boleh gunakan bahan-bahan terbuang yang ada di sekeliling kita ya. Jadi kamu cuba dah. Dia boleh macam-macam banyak. Dia boleh cantum lagi jadi 4 jadi nampak. Dia boleh jadi 4. Lepas tu kita cantum lagi. Jadi 6. Boleh banyak-banyak macam tu Sekali boleh. Dia boleh je tapi pastikan timbangannya sama. Okey. Nanti dulu. Double ya? Kesimpulan yang kita dapat ambil, bila kita dapat buat sesuatu yang boleh ditimbang, dia akan jadi sama. Dia akan jadi cantik. Cantik kan ni? Daripada sampul raya kita tadi, mana dia sampul raya tadi? Yang ni kan? Daripada sampul raya ni, kita tukarnya menjadi ikan. Mana tadi kita siap? Ni. Mari kita tunjuk contoh. Ni dia nampak? Daripada sampul raya ni dengan kita boleh jadikan dia macam ni daripada sampul ni ya. Okey. Betul. Okey, itulah saja pelajaran buat hari ini. Jadi nanti kita boleh gantung dia dekat kelas atau di rumah ya.